Pernah nampak burung berderet atas wayar elektrik? Tenang je, macam tak ada apa-apa. Tapi kita semua tahu wayar tu ada elektrik ribu-ribu volt. Kalau manusia sentuh, habis. Jadi persoalannya, kenapa burung tak kena renjatan? Elektrik ni sebenarnya macam air mengalir. Ia akan bergerak daripada tempat yang ada tenaga tinggi, voltan tinggi, ke tempat yang tenaga lebih rendah, voltan rendah. Kalau ada laluan, elektrik akan mengalir ikut laluan itu. Dalam badan manusia, air dan garam banyak, jadi badan kita pengalir elektrik yang baik. Sebab itu, bila kita sentuh wayar, arus boleh bergerak melalui kita. Sekarang, bila seekor burung hinggap dengan dua kaki pada satu wayar yang sama, voltan di kaki kiri dan kanan dia sama. Jadi, tiada beza voltan. Bila tiada beza voltan, elektrik tak ada sebab untuk mengalir melalui badan burung. Arus elektrik hanya terus bergerak dalam wayar, bukan badan burung. Tapi jangan salah sangka, burung bukannya kebal. Kalau burung tu kebetulan sentuh dua wayar berbeza serentak atau sentuh wayar sambil hinggap pada tiang logam atau pokok, barulah ada beza voltan. Masa itu, elektrik akan lalu ikut badan burung dan terus terkena renjatan elektrik. Manusia lebih bahaya sebab kita biasanya berdiri atas tanah. Tanah dianggap tempat voltan rendah. Bila tangan kita pegang wayar, beza voltan wujud antara tangan dan kaki. Arus bergerak melalui badan kita. Sebab itulah manusia boleh terbuluh walaupun hanya sentuh sekali wayar hidup. Bayangkan awak naik gelongso. Kalau bawahnya ada air, awak akan terus meluncur turun sebab ada beza tinggi. Tapi kalau awak duduk atas lantai rata, awak tak bergerak. Sama juga dengan elektrik. Ia hanya bergerak bila ada beza tinggi voltan. Kesimpulannya, burung selamat sebab kedua-dua kakinya berada pada voltan yang sama. Jadi, jangan pernah cuba tiru burung sebab kita manusia sentiasa berhubung dengan tanah. Jumpa lagi di video seterusnya. Terima kasih sebab tonton dan support video saya ini.